kita ucapkan salam juga kepada pakcik-makcik yang ada di dalam siaran langsung kita pada petang ni. Assalamualaikum pakcik-makcik. Salam 26 Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada tuan-puan yang ada dalam siaran langsung kami pada petang ni di TikTok. Alhamdulillah. Rashid Abdul Rahman. Kita doakan mudah-mudahan semua para arwah ni berada di taman-taman syurga, ditempatkan bersama di kalangan orang-orang yang soleh dan solehah. Semoga penyantun kita semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Lambai kat kamera. Lambai pada pakcik-makcik yang Okey, gerak. live kita pada petang ini. Dia alhamdulillah air yang segar hari ini, iaitu air jagung aiskrim. Kita ada kuih apa cikgu? Nona manis. Ada apa? Dadih susu. Masya Allah ta'ala. Kita ada buah. Lepas tu kita ada dalca, kita ada jelata, kita ada ayam biryani, nasi pun nasi biryani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Moreh malam ni. Anak-anak semua, pakcik-makcik bagi jamu apa moreh malam ni? Kocok kerang, tahu bergedil. Alhamdulillah. Kita nak ucap terima kasih pada pakcik-makcik. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semangat anak-anak. Alhamdulillah, baru turun daripada musola kita buat bacaan khatam 30 juzuk Al-Quran. Anak-anak terus okey, beratur ambil makanan. Alhamdulillah. Selepas selesai tarawih, siapa nak sambal boleh ambil. Tuan-tuan dan puan, kita di malam 27, malam ganjil, malam 27 Ramadan hari ini. Jamuan untuk anak-anak moreh malam ni, kita buat makan kocok goreng kerang dan juga tahu bergedil. Ada buah tembikai, ada minuman special, sekali dengan aiskrim atas tu. Alhamdulillah, ada ayak sejuk, ayak panas. Okey tuan-tuan dan puan, ambillah keberkatan 10 malam akhir ini. Hari ini merupakan malam 27 Ramadan. Kita ambil kesempatan untuk memberi makan pada fakir miskin. Mudah-mudahan insya